Kampung ni nama dia Kampung Pendama, Air Molek, Melaka. Jadi kita ni berada di pinggir jalan, satu jalan yang merupakan jalan yang sering berlaku kemalangan. Boleh dikatakan hampir setiap hari ada kemalangan-kemalangan kecil dan hampir setiap bulan ada kemalangan-kemalangan serius dan menyebabkan kematian. Jadi kalau kita melihat permukaan jalan ni cantik, rata. Dari segi saiz pun saiz standard. Tapi inilah kawasan dia. Penyebabnya pelbagai-bagai. Kerana ada banyak simpang masuk kampung-kampung dan juga ke rumah-rumah. Cadangan saya yang pertama dipasang ambulite di kawasan strategik, terutamanya di depan surau. Yang kedua, saya cadangkan supaya diadakan speed breaker yang lebih tebal. Mungkin yang berwarna tak kuning lagi, warna merah. Dan cadangan saya yang terakhir adalah dipasangkan divider ataupun bahagi jalan di kawasan ini, iaitu di tengah-tengah, tapi jalan ni kena lebarkan sikit lah. Bila orang nak masuk contoh ke kampung tu, dia terpaksalah buat pusingan dekat roundabout. Kalau yang belah sini, dia kena buatlah pusingan dekat traffic light. Walaupun agak menyulitkan dan menyusahkan, tapi kerabat saya demi keselamatan orang ramai. Inilah kawasan yang paling sering berlaku kemalangan dalam zon Air Molek.